bergedil. Kita bagi Oh. tapisnya sekali dengan sambal kecap. Tahu bergedil. Dalam dia ada apa, Fi? Dalam tu ada kentang, ada ayam sekali dengan sayur kita bagi. Udah sama petai. Kenapa abang tak makan pedas ke? Makan, Fi. Saya makan 3 kebun cili satu pagi tau. Oh ya ke? Saya suka orang makan pedas. Serius lah. Ya. Fi, dalam ni ada berapa ketul, Fi? Ini kita bagi dalam 7 hingga 9 ketul. 7 hingga 9 ketul. Ini abang punya kari daging. Kari daging, Fi. Ya saya. Oh, mana daging ni? Ada ni bang, banyak kita bagi ni. Confirm abang puas hati. Kita orang punya ayam belada. Rugi kalau abang Oh, ayam belada. Ni signature paling famous lah. Ayah saya. Oh, ayam belada. Yang ni? Ini pula ulam saus sekali dengan ikan masin dan sambal belacan. Fi, mana nasi? Ini abang punya nasi putih bang. Nasi putih ni RM1, Fi? RM2.50 untuk satu orang Oh, makan. banyak ni. Yang lain-lain RM1, Fi? Ini ayam belada RM15, RM42, RM15, RM35, RM12. Kalau cincang selasi kita bagi RM8. Kalau bandung soda kita bagi RM10 je bang. Abang makan apa bang? Saya makan udang sambal petai, saya makan ayam Abang belada. dah balik dah ke? Saya dah balik dah, Fi. Kenapa tu? Ya ke? Saya baru nak servekan abang aiskrim berasa. Serius lah? Ya. Fi buat? Ya. Satu ni. Oh, ni adalah aiskrim berasa. Baik. Ni aiskrim apa ni, Fi? Kita bagi 3 skop aiskrim kelapa, kacang dengan gula Melaka. Macam ni RM1 ni, Fi? RM15 je bang. Kat sini kami sediakan ruang makan yang penting makan kampung. Itu macam kampung dalam bandar. Ya saya. Abang nak balik dah ke? Ya, Fi dah balik dah. Macam mana makanan tadi? Semua okey tak? Makan sedap. Fi, kedai buka berapa, Fi? Kami buka setiap hari, tak ada cuti. Dari pukul 11.30 pagi sampai pukul 10 malam. Baik. Terima kasih, Fi, bagi. Bye. Bye-bye.